day 21 of the Ramadan edit, and our word for today is bocor. Kita hujung-hujung Ramadan ni kita dah start gandakan segala usaha-usaha amal ibadah kita. Kita banyakkan sedekah, banyakkan amalan sunat. Pada masa yang sama kita juga kena sedar yang kita mungkin ada melakukan kebocoran. Apa maksud bocor tu? Kita melakukan perkara-perkara yang tidak patut, perkara-perkara yang mendatangkan dosa atau benda-benda yang negatif pada kita secara tidak sedar. Jadi awas dengan faktor yang boleh membocorkan amalan kita. Antara benda yang kita tengok berlaku kebocoran ataupun kita melakukan benda yang tidak patut secara senyap ataupun secara tidak sedar ni adalah kalau kita tengok dalam konteks pejabat, kita mengumpat pasal orang sambil-sambil buat kerja tu, kita rasa benda tu natural je, tetapi mendatangkan keburukan pada diri kita. Pada konteks peribadi pula, kadang-kadang kita bermasam muka, kita tak bertegur sapa antara saudara mara ataupun adik-beradik. Kita dah anggap benda tu sebagai habit, tetapi ia adalah satu habitual sins yang sangat berbahaya. Baru ni saya ada tengok satu kuliah ataupun ceramah daripada Dr. Omar Sulaiman. Beliau mengingatkan kita supaya selalunya orang buat to-do list. Tapi dia menggalakkan kita untuk melaksanakan satu list lain yang dipanggil the not to-do list. So apa ada dalam the not to-do list ni adalah perkara-perkara yang kita kena reflect. Benda ni yang kita habitual sins that we have been doing quietly. So kita nak remove all these habitual sins dalam day to day kita. So kita come up with this not to-do list dan slowly kita address items dalam this not to-do list. So kalau kita tengok dalam konteks a company ataupun corporate, a company yang kejar revenue tinggi-tinggi tetapi pada masa yang sama ada berlaku lot of leakage, a lot of kebocoran, company itu pun akan lingkup. Jadi hari ini kita reflect balik dalam konteks kita peribadi, kita try tengok the not to do list, adakah ada benda-benda yang kita patut remove supaya tidak ada lagi kebocoran dalam buku amalan kita. Jumpa esok.